Seramai 78 tahanan etnik Rohingya yang ditempatkan di pusat pengasingan khas pelarian dan pemohon suaka Bidur Perak telah diluluskan status pelarian di bawah program dokumen pendaftaran pelarian setakat Jun. Saya telah bagi tahu bertahun-tahun lalu bahawa kad UNHCR ini bukanlah satu dokumen diri. Kerajaan Malaysia tidak pernah mengiktiraf kad UNHCR. Ini bukan dokumen. Ini kad yang dikeluarkan oleh UNHCR kepada pelarian. UNHCR mengesahkan mereka ini adalah pelarian dalam negara kita. Tetapi kerajaan Malaysia tidak pernah mengesahkan pemegang kad UNHCR itu adalah pelarian. Sebab negara kita tidak mempunyai sebarang ratifikasi tanda tangan dengan PBB. Kita tidak ada ratifikasi 1951 dan 67 ini, tuan-tuan. Ini melibatkan pelarian, melibatkan protokol. Kita tidak ada perjanjian. Bermakna pemegang kad UNHCR bukanlah pelarian yang sah dalam negara. Tidak ada, tuan-tuan. Ini stand Malaysia ini. Tetapi, tuan-tuan, Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri, tuan-tuan. Ini hampa ingat apa yang saya bagi tahu ini, tuan-tuan. Saifuddin ini selaku Menteri Dalam Negeri, dia telah melancarkan satu program. Kononnya nak mengambil data, kononnya nak mengumpul fakta, nak mengumpul data dan fakta dalam negara untuk mengetahui berapa jumlah pelarian yang ada dalam negara kita. Kita telah cakap bertahun-tahun dulu, untuk apa kerajaan nak ambil data, nak kumpulkan fakta ini untuk apa, tuan-tuan? Dia kena bagi tahu kepada rakyat apa yang dia mahu tentang data pelarian ini. Sebab negara kita tidak boleh menghantar pelarian keluar ke negara ketiga, melainkan melalui UNHCR. UNHCR juga tidak boleh hantar pelarian ke negara ketiga, melainkan negara ketiga itu yang mohon minta pelarian. Untuk apa kerajaan nak kumpulkan data pelarian? Ini yang kita pertikaikan. 3 tahun dulu kita dah bagi tahu, kalaulah kerajaan kumpulkan data pelarian ini, mereka akan tawarkan pekerjaan, tuan-tuan. Mereka akan cubakan sah pelarian ini. Pada 9 Julai, apa yang kita bawa, apa yang kita bangkitkan di lantai rakyat, tuan-tuan, telah jadi kenyataan. Ini khianat kepada negara, tuan-tuan. Khianat kepada amanah rakyat, tuan-tuan. Ini telah menjual negara, mengkhianati negara, tuan-tuan. Untuk apa penceroboh ini diberikan status yang sah dalam negara kita? Untuk apa negara kita tidak ada terlibat langsung dengan pelarian, mengesahkan mereka ini sebagai pelarian dalam negara? Untuk apa, tuan-tuan? Kita nak memberikan mereka peluang-peluang pekerjaan dalam negara. Mereka masuk menceroboh dalam negara. Mereka merampas, merompak subsidi rakyat. Mereka merampas hak-hak rakyat. Mereka mengambil peluang pekerjaan dan perniagaan dalam negara kita. Untuk apa kita perlu sahkan mereka ini, tuan-tuan? Ini tak gunanya Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri ini, tuan-tuan.